Geng, sekarang zaman dah moden tau. 2 terabyte ni biasa sangat dah. Dalam benda sekecil ni boleh simpan ribuan video, gambar, fail kerja sekaligus. Ni dia. Ada yang panggil pen drive, flash drive, ada yang panggil external hard disk drive. Korang mesti biasa kan bila rakam video banyak ataupun edit konten kat phone, tiba-tiba keluar amaran storage full. Nak delete pun sayang. Semua penting. Nak pindahkan fail ke PC ataupun laptop pun leceh. Kabel hilang, transfer lambat, kadang tak compatible dengan phone pula. Memang stres bila semua kerja tergendala sebab storage full ni. Tapi sekarang senang je geng. Guna je pendrive ni, dual function. Boleh cucuk kat phone Android, boleh cucuk kat iPhone, dekat PC, Smart TV, kat dalam kereta pun boleh. Jom kita cek betul tak kapasiti dia 2TB ni. Muat simpan beribu-ribu gambar, video, dokumen, nak simpan satu movie pun boleh. Untuk pendrive ni harga tak sampai RM50, dah terjual hampir 70,000 unit. Klik link kat bawah sebelum stok habis.